Berikut adalah ramalan markah perlawanan antara Sunfresh Hiroshima dan Johor Darul Ta'zim pada perlawanan kedua AFC Champions League Elite 2025-2026. Pertemuan antara Sunfresh Hiroshima dan Johor Darul Ta'zim dalam aksi leg kedua pusingan kalah mati AFC Champions League Elite musim 2025-2026 dijangka menjadi salah satu perlawanan yang penuh dramatik dan mendebarkan. Kedua-dua pasukan mempunyai misi yang sangat besar dalam usaha untuk melangkah ke peringkat seterusnya kejohanan paling berprestij di Asia ini. Perlawanan ini bukan sekadar pertarungan taktikal antara dua kelab terbaik dari Jepun dan Malaysia, malah ia juga melibatkan maruah liga masing-masing. Dengan ribuan penyokong yang dijangka memenuhi stadium, suasana perlawanan pasti akan menjadi sangat hangat dan penuh tekanan buat kedua-dua pasukan. Pada perlawanan pertama yang berlangsung di Malaysia, Johor Darul Ta'zim berjaya memperoleh kemenangan penting dengan keputusan 3-1. Keputusan tersebut memberi kelebihan agregat kepada wakil Malaysia itu sebelum mereka bertandang ke Jepun untuk perlawanan kedua. Walaupun kemenangan itu dilihat sebagai satu pencapaian besar, jurulatih dan pemain JDT pasti sedar bahawa tugas mereka masih belum selesai. Pasukan dari Jepun terkenal dengan disiplin taktikal yang tinggi serta kemampuan untuk bangkit ketika bermain di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Sunfresh Hiroshima kini berada dalam situasi yang agak mencabar kerana mereka perlu mengejar defisit 2 gol bagi menyamakan agregat. Bermain di gelanggang sendiri memberikan sedikit kelebihan psikologi kepada pasukan dari Jepun tersebut. Penyokong tuan rumah dijangka memberikan sokongan padu sepanjang 90 minit perlawanan, yang mungkin mampu meningkatkan semangat pemain untuk tampil lebih agresif sejak whistle permulaan lagi. Tekanan untuk mencetak gol awal pasti menjadi fokus utama pasukan ini. Dari sudut taktikal, Sunfresh Hiroshima berkemungkinan akan menggunakan pendekatan menyerang sejak awal permainan. Mereka perlu mencari sekurang-kurangnya 2 gol untuk menghidupkan peluang ke masa tambahan. Corak permainan pantas serta pergerakan tanpa bola yang baik sering menjadi kekuatan utama kelab Jepun ini. Jika mereka berjaya mengawal tempoh permainan di bahagian tengah padang, peluang untuk menghasilkan jaringan awal akan menjadi lebih besar. Namun begitu, Johor Darul Ta'zim bukanlah pasukan yang mudah untuk ditewaskan. Mereka memiliki pengalaman luas dalam kejohanan Asia dan sering menunjukkan prestasi yang konsisten di peringkat domestik. Kekuatan utama JDT terletak pada organisasi pertahanan yang kukuh serta keupayaan melancarkan serangan balas yang pantas. Dengan kelebihan agregat yang dimiliki, mereka mungkin memilih untuk bermain lebih berhati-hati sambil menunggu peluang untuk menyerang balas. Dalam situasi seperti ini, aspek disiplin taktikal akan memainkan peranan yang sangat penting. Jika Sunfresh terlalu gairah menyerang, mereka berisiko membuka ruang di bahagian pertahanan. Ruang tersebut boleh dimanfaatkan oleh pemain JDT yang terkenal dengan kelajuan dan ketajaman dalam situasi serangan balas. Oleh itu, keseimbangan antara menyerang dan bertahan akan menjadi kunci utama bagi pasukan tuan rumah. Sunfresh Hiroshima juga perlu memanfaatkan setiap peluang yang terhasil di hadapan gol. Dalam perlawanan penting seperti ini, kecekapan penyudah sering menjadi faktor penentu. Jika mereka gagal menukarkan peluang kepada jaringan, tekanan masa akan semakin meningkat seiring dengan perjalanan perlawanan.
Keadaan ini boleh menyebabkan pemain menjadi gopoh dan melakukan kesilapan mudah. Sebaliknya, strategi Johor Darul Ta'zim mungkin lebih tertumpu kepada kawalan permainan dan pengurusan masa. Mereka tidak perlu terlalu tergesa-gesa untuk menyerang kerana kelebihan agregat sudah memihak kepada mereka. Apa yang penting ialah memastikan pertahanan kekal tersusun dan tidak memberi ruang kepada pemain Sunfresh untuk mencipta terlalu banyak peluang berbahaya. Perlawanan ini juga dijangka berlangsung dengan tempo yang tinggi kerana kedua-dua pasukan mempunyai gaya permainan yang agak pantas. Pemain tengah dari kedua-dua pasukan akan memainkan peranan besar dalam menentukan arah permainan. Siapa yang mampu menguasai bahagian tengah padang kemungkinan besar akan mempunyai kelebihan dalam mencipta peluang jaringan. Selain itu, faktor mental juga sangat penting dalam perlawanan kalah mati seperti ini. Pemain perlu kekal fokus sepanjang perlawanan dan tidak boleh melakukan kesilapan yang boleh membawa padah kepada pasukan. Tekanan daripada penyokong tuan rumah serta kepentingan perlawanan ini pasti akan menguji kekuatan mental setiap pemain di atas padang. Sekiranya Sunfresh Hiroshima berjaya menjaringkan gol awal, perlawanan mungkin akan menjadi lebih terbuka dan menarik. Gol tersebut boleh meningkatkan keyakinan pemain tuan rumah serta memberi tekanan kepada JDT. Dalam situasi ini, JDT perlu kekal tenang dan tidak panik walaupun diasak oleh serangan bertubi-tubi daripada pihak lawan. Namun jika Johor Darul Ta'zim berjaya menjaringkan gol terlebih dahulu, tugas Sunfresh Hiroshima akan menjadi jauh lebih sukar. Mereka perlu menjaringkan lebih banyak gol untuk mengubah keadaan agregat. Situasi tersebut boleh memaksa Sunfresh mengambil risiko yang lebih besar, sekaligus membuka lebih banyak ruang untuk serangan balas pasukan pelawat. Berdasarkan analisis kekuatan kedua-dua pasukan, perlawanan ini dijangka berlangsung sengit hingga minit terakhir. Sunfresh Hiroshima kemungkinan besar akan menguasai penguasaan bola dan melancarkan banyak serangan. Namun kecekapan pertahanan dan strategi serangan balas Johor Darul Ta'zim boleh menjadi senjata utama mereka untuk mengekalkan kelebihan agregat. Ramalan skor bagi perlawanan ini adalah kemenangan tipis buat Johor Darul Ta'zim dengan keputusan 2-0. Walaupun mereka mungkin berjaya memenangi perlawanan kedua, kelebihan agregat yang dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim masih memberikan kelebihan kepada wakil Malaysia tersebut untuk mara ke pusingan seterusnya. Secara keseluruhannya, perlawanan antara Sunfresh Hiroshima dan Johor Darul Ta'zim dalam AFC Champions League Elite ini dijangka menjadi tontonan yang sangat menarik buat peminat bola sepak Asia. Kedua-dua pasukan mempunyai kekuatan tersendiri serta semangat juang yang tinggi untuk mencapai kemenangan. Walau apapun keputusan akhirnya nanti, perlawanan ini pasti akan memperlihatkan persaingan sengit antara dua kelab yang mewakili kualiti bola sepak terbaik di rantau Asia.